Ni panel aku ni dah patah. Lepas tu aku beli ni. Money. Okay, Alhamdulillah. So, kita dah settle buat Puspakom. Kita dah settle tukar nama. Kita dah settle buat rotate insurance. Sekarang ni, aku nak pergi ke bengkel untuk buat mechanical check lah. Later ni, kalau cosmetic check dah settle. So, dalam part ni, hari ni aku nak pergi bengkel. Check apa mechanical problem yang ada. Kita tengoklah apa nak betulkan. Sebab kita nak prepare kereta ni untuk trip Lemakoh 25-26 ni. So, stay tune. Dia bapa aku update. Alright. So sekarang kita kat mana? Sekarang kita dekat CS1 Automotive. Ni memang panel aku. So ni kita nak check mechanical issues lah. Ni bos stay tengah check barang kat bawah. Kita test tengok apa problem, apa masalah. Kasih adjust lah. So ni T nak modify sikit barang lah. Ini cone untuk long shaft. Flower. Ini yang rosak. So dia easy fix lah bagi T. Wait a minute. Who are you? Ni lock shaft ni. Dia duduk kat sini. Nak make sure barang-barang kotor tak masuk lah. Tapi pendalam tu dah longgar. So bila aku jalan, itu sebenarnya yang bunyi ting 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 ting. Yang bunyi ting 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 ting. Yang bunyi ting 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 ting. Dia macam bunyi duit lah. Ni T tengah buat lah. Kita tengok apa orang tengah buat. Oh, ni tengah masuk minyak. Ni minyak clutch lah. Ni minyak clutch. Okay, so sekarang Bos T tengah tolong kita adjust minyak dengan angin. Kita nak buat kereta ni ada power sikit. Dengan adjust sikit. Okay, so tadi radiator dah betulkan. Dah masuk coolant. Minyak brake dah buat. Minyak clutch pun dah isi. Lepas tu kita ada tukar minyak gear belakang dengan minyak forward depan. So barang-barang tu semua adalah barang-barang yang kita dah buat. Kita nak make sure keadaan kereta ni dalam keadaan, orang kata apa, taklah power tapi okey, yang boleh digunakan dengan baik. Lepas tu bateri pun kita tukar dan kita pasang bracket. Sebelum ni bateri dia biop. Dah lah baterinya besar. Dah macam bateri lori dia pakai. Lepas tu baterinya bergerak-gerak. So kita dah betulkan lah benda tu. So ni Bos T tengah adjust lagi. Kita tengok macam mana. Macam mana pergi dah ada power tak ada power. Boleh terbang tak boleh terbang.